Okay guys, official trailer Fantastic Four dah keluar. Jadi kita nak tengok lah, adakah akan keluar dia punya villain-villain dia, adakah dia akan keluar villain-villain dia, dan kita nak tengok kod-kod ada lagi ke Galactus dalam ni. Jadi jom kita tengok lah official trailer Fantastic Four. Let's go. Siapa ni? Wow, folks, we all know the The story. Rebirth Show. 4 brave astronauts head up into space and come back forever changed. This car? Our city, our planet, owe a debt to these intrepid souls. And while we can never repay them, we can certainly celebrate them. Thank you, Fantastic Four. Thank you. Ni macam bukan dekat 616 ni lah. Please welcome the Fantastic Four. Dia tu memang famous lah. Herbie, how's that sauce looking? Okay. That is fantastic. You're late. What do you mean? What do you mean? What do I mean? You're late for dinner. Yes, we are. You late? I just said that. Are you pregnant? What? Pregnant. You're gonna be the best mom in the world. And But- you are gonna be the best dad. Just kidding. You are out of your depth. We are gonna be the best uncles ever. We can do this. Nothing's going to change. Maknanya apa nama anak dia? Franklin. This July. Tak, sekali aku nak tahu ni 616 ke bukan ni? Are you the protectors Wait. of this world? Seribu sebuah perempuan. Yes, we are. Your planet is now marked for death. Galactus dengan ni ni. Orang Galactus. It's my fault. I stretched the bounds of space. And they hurt. Are we safe? I don't know. There's not enough time. I'm not giving up. Galactus. We will face this together. Silver We Surfer. will fight it together. As a family. Canada Bay. Has to be us. Ui. Wih. Ada tunjuk ke apa? We will protect you. Okay. Jadi dia punya basic lah storyline dia. Galactus. Serius lah doh. Yo. 25 Julai. Okay, aku sebenarnya ada banyak persoalan lah untuk aku tanyakan lah dekat korang yang peminat-peminat Marvel ni kan. First sekali, aku nak tahu ini dunia 616 ke ataupun dia punya universe yang sendirilah. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, adakah main villain dalam cerita ni Silver Surfer yang perempuan tu? Kalau tengok memang tak ada villain lain lah. Itu je lah sebab dia nak kira Galactus kan jenis makan-makan planet je. Maknanya Galactus tu main villain lah. Jadi adakah dia akan menggunakan dua ni untuk dia punya story dia? Dan yang ketiga, macam mana dia nak relatekan kalau ini bukannya universe 616? Jadi macam mana dia nak relatekan dengan dunia Avengers ni? Sebab diorang dah memang confirm ada dalam cerita Avengers. Uish, aku tak tahu lah. Banyak lagi lah sebenarnya soalan. Banyak lagi sebenarnya lah persoalan dia kan. Tapi lek-lek lu, aku rasa itu je buat masa ni. Jadi apa pandangan korang lah dengan official trailer Fantastic Four yang terbaru ni? Semua power dia dah tunjuk. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku tak ada nak komen apa-apa lah. Aku tak ada nak komen apa-apa. Jadi aku memang aku tak sabar nak tengok lah. Ni antara filem Marvel yang aku memang tak sabar nak tengok lah. Fantastic Four yang ketiga. Yang first dah okey, boleh-boleh. Yang second terlalu aneh. Kali ni kita harapkan dia mungkin better lah kan daripada kesemua tu. Jadi apa pandangan korang? Jangan lupa komen kat bawah ni. Okay?